Assalamualaikum. Koma apa khabar di luar sana? Bersama Sina 2020 untuk Koma Aja. Okey, hari ini Nurul ada nak cerita sikit pasal anak Nurul yang Kak Long kan. Ada yang bertanya Kak Long kerja mana? Dan apa ni? Ada yang komen kata Nurul beli kereta baru. Okey, macam ni. Anak Nurul yang sebelum tu dia tak sama belajar, tapi dia tunggu dia tunggu SPA. Kalau kata dia ada dah mohon SPA, daripada dia tunggu SPA tu lama sangat, baik dia kerja biasa-biasa katanya. Dia kerja selama 2 tahun Nurul tak bersiaran ni, buat konten ni, dia dah kerja 3 tempat. Yang kali ni kali ketiga. Okay, yang pertama dia kerja dekat Siumat. Yang kedua dekat 7E. Ni yang ketiga dekat Yamaha. Kilang Yamaha lah. Dekat Kelebang. Okay. Orang kata tak kisah kerja mana-mana pun. Kerja guaman ke, kerja biasa-biasa kilang swasta ke, apa aja, janji kerja dan rajin. Itu je. Kalau kita nak minta yang swasta pun tak dapat, jadi menganggur lagi masalah kan. Lagi tak dapat apa. Pengalaman tak ada. Sekurang-kurangnya kalau kata dia esok nak minta kerja kerajaan, adalah pengalaman dia kerja. Kerja dah 3 tempat dia kerja. Okay? Yang pertama dia kerja berapa lama lah? Kak Long Siumat berapa? Tahun ada? Tak ada, tak sampai. 3 bulan, 4 bulan je tu je kan? Kalau Siumat dia kerja dalam 4 bulan macam tu lah. 7E? Lama juga. 5 bulan dia ya? Saya pun tak ingat berapa, tapi dia yang ingat. Kak Long yang ingat, tapi dia tak ada dia kerja. Okay, yang ni, yang kerja kilang Yamaha ni agak lama juga. Dekat setahun lah ni. Yang CEO tu ada masalah, dia masalah macam ni. Orang lain cuti boleh, dia cuti tak boleh. Macam tu. Lepas tu dia ada masalah sikit dengan dia punya leader. Masa raya tu sepatutnya dia orang ada macam 3 orang pekerja. Yang pertama dia orang nak kata putus, tak ada kata putus, betul dia orang buat undi. Tadi ada masalah sikit. Okay, lepas tu dia orang tak nak sama sendiri, tak nak kata putus, nak hari raya berapa, bila nak cuti. Lepas tu dia orang ambil undi. Dah tiba masa Kak Long hari raya pertama, dia dapat undi. Lepas tu tiba-tiba dia pun kata tak boleh. Dia pun macam kata dah undi, okey lah kan. Hari raya berapa-berapa dia orang macam tak ada kata putus, tak ada sepakat. Jadi dah seronok lah ni. Leader berkhabar dah okey, boleh cuti. Tiba-tiba tak boleh pula. Itulah jadinya. Mudahnya raya tu kata Kak Long, tak payahlah kalau orang ni kayanya. Berhentilah macam buat. Pergi cari tempat lain senang. Lagipun kerja kat situ pun banyak masalah sikit. Jadi dia kerjalah pula 7E. 7E pun sama tu leader je pun cuti. Ya Allah, saya tak tahu lah. Kak Long ni dia masalah sikit kalau ada ni. Bukan kita nak dengar. Kita tak boleh juga dengar kata orang kata jangan dengar tak nak. Tapi masalahnya kalau dia tak boleh cuti, ada sekali kata dia MC, dia bising-bising. Saya pun nangis lah. Dah orang sakit, orang dapat MC, nak bising-bising buat apa? Dah tentu orang sakit. Takkan doktor tiba-tiba bagi MC tak sakit, nak bagi MC kan? Mesti dapat. Betul? Apa? Ni apa? Wish jangan kau bangun. Nasi goreng soto, nak sotong. Lepas tu ngombat pula. Lepas tu kalau dah kopi tu caranya nak cuti tu susah. Saya pun cukup cakap lah kalau kopi tu gaya yang susah sangat, berhentilah kerja 7E.
Lepas tu dah berhenti tu dia minta kilat Yamaha dapat. Dah dapat, tu lama sikit dia dia bekerja kat situ. Oh, ada orang pula. Allah, saya kat kedai ni. Tunggu tu kita nanti sama. Masa ni yang lepak pukul situ. Ya kot. Saya ingat saya dah ramai sangat pelanggan, dua dah lupa dah. Cepat-cepat. Sebab anak saya dia tak nak dah sambung belajar, kita pun tak boleh paksa kalau dia orang tak nak sambung belajar kan. Kalau dia orang nak, on je lah. Kalau tak nak, kita nak macam mana kalau dia kata nak cari kerja, kerja lah. Kalau dah tak nak belajar, kerja je lah. Lepas tu, dia kerja lah dekat Yamaha, dah dekat setahun, dah 6 bulan lebih. Dia pun tanya, Umi nak beli kereta lah katanya. Tu yang beli kereta tu. Kereta Beza je, Beza. Dia antara dua, Beza ataupun Azia. Jadi Azia bontot dia kecil. Kalau Beza dia bontot dia besar sikit kan. Lepas tu harga Azia dengan Beza lebih kurang. Nanti kau saksilah. Nanti saya cerita opini. Korang semua tak percaya kan. Nanti saya ada sedikit saya buat video masa dia ambil kereta tu. Itulah kereta dia. Yang saya ada buat video yang ada kawan-kawan tanya komen, beli kereta baru, bukan kereta saya. Kereta anak saya. Kereta Kak Long. Sebab saya pun pesan kat dia macam ni. Okey, dah kerja cari duit. Cari duit, jangan nak boros, jangan nak enjoy saja. Cari aset sendiri. Kalau dah ada aset sendiri, senang. Ke mana-mana senang. Okay, dah ada kereta, besok sikit lagi beli motor pula. Dah beli motor, lepas tu kalau nak melabur, nak beli barang kemas ke apa ke, beli. Tak ada masalah. Tapi jangan boros benda yang bukan-bukan. Saya cakap, nanti esok kerja penat-penat, apa pun tak ada. Contohnya, kalau kita kerja ke meniaga ke kan, kalau tak ada apa-apa, kita cari duit, lepas tu kita borong, makan lah, kita pergi jalan-jalan, enjoy sana, enjoy sini. Bila waktu kita susah, bila kita ni, tak ada apa nak kita buat lah. Tak ada, orang kata, bila contoh ada kereta ni, tiba-tiba kereta kita tak, macam kereta saya tak okey. Ada kereta Kak Long untuk ni, emergency. Motor pun macam tu, penting. Tu cakap, baik macam tu. Tak apa, susah dulu cakap Kak Long. Susah dulu, senang kemudian. Dia kata tak apa Umi, bolehlah beli kereta kan. Kalau beli kereta, okey hujan panas, tak adalah. Panas tak apa, naik motor panas tak apa, hujan nak pergi kerja susah kan. Jadi setiap hari Jumaat dia pergi naik kereta, pergi kerja naik kereta. Senang dah. Tapi saya cakap, janji kamu mampu bayar bulan-bulan dia, okey. Okey, kereta Beza tu bulan-bulan dia bayar RM500 RM1. Saya cakap kalau ada duit lebih, bayar lebih. Cepat habis. Tapi dia panjang dia kerja ni, alhamdulillah lah. Dia adalah bagi saya dengan suami duit lah untuk kami kan, belanja. Macam tu. Saya cakap apa-apa pun, bagilah sikit kami. Saya cakap kalau kamu bagi, alhamdulillah. Tak ada, kita takkan nak paksa kot. Bagi. Kan? Itulah. Kalau tanya itu kereta baru, bukan kereta baru. Memang kereta baru. Tapi bukan kereta saya, kereta anak. Ramai orang tanya, dulu beli kereta baru ke tak? Kereta anak je tu. Memang kereta anak pun. Kereta Kak Long. Dia kata, dia dengar cakap saya dengan suami, beli kereta, jangan enjoy sangat. Kita kerja ni penat-penat, susah cari duit. Nak enjoy ni, sikit-sikit boleh enjoy. Tak ada lah tak boleh enjoy. Jalan ke apa boleh. Tapi berpada-pada kan.
apa. Itulah maksudnya dia safety lah, safety. Maksudnya orang nak curi, kalau kunci dekat luar pun dia tak curi juga. Betul tak? Betul. Pada saya dengan suami kalau bukan Kak Long saja, semua anak-anak saya pesan macam tu. Kalau cari duit biar cari, jangan membazir, jangan buang, jangan enjoy sangat, jangan boros. Cakap. Kurang-kurangnya korang besok bila kami tak ada, korang senang dah ada harta sendiri kata kan. Itu dia orang pun orang kata pada saya anak-anak ni dia mau dengar cakap kami, alhamdulillah lah dapat anak yang kata juga tak ada apa kata berontak ke apa ke, ini tak boleh, itu tak boleh, tak ada. Dia orang ikut je. Mana yang baik dia orang. Pada saya mana yang baik nak ikut. Dah nak ikut kita nak macam mana kan. Tapi kalau dia saya tengok dia orang ikut je lah. Macam tu. Okay, ada yang bertanya tentang Angah tak sama belajar ke? Tak tahulah, dia ni payah sikit, dia banyak diam je, tak nak tak nak minta-minta kan. Tapi tak tahulah, kalau ada rezeki dia nak sambung belajar, dia nak sambung. Kalau nak kerja je. Saya dengan suami tak kisah, mana-mana pun boleh. Dia ikut terpulang. Sebab apa? Bila belajar tu, kalau dia orang kata tak, dia orang tak nak, kita paksa, takut esok sukat jalan, kita dah bayar duit, tak rugi. Rugi kan. Jadi, terpulanglah pada ni. Dia orang sendiri yang menentukan dia orang punya hidup. Jadi, kita tak boleh nak paksa sebagai ibu bapa. Boleh je paksa kalau dia orang mahu. Ini kalau kata dah tak mahu, tak nak, ikutlah terpulang. Tapi kalau kita bagi nasihat, kalau dia nak ikut. Saya pun cakap dengan dia orang juga. Jangan jadi macam umi ayah, hidup bukannya senang. Kerja swasta. Orang kata mana yang ada cukup mampu, yang cukup. Tak cukup macam mana? Okey. Itulah ceritanya. Banyak cerita tentang saya dalam 2 tahun ni. Banyak yang kawan-kawan semua tak tahu sebab saya dah lama tak buat video. Saya minta maaf banyak-banyak sebab apa dah lama ada setengah tu sanggup menunggu sampai 2 tahun saya tak muncul-muncul. Itulah. Ada lagi yang sebab-sebab nanti saya ceritalah sebab-sebab kenapa saya banyak sangat dalam 2 tahun ni macam-macam jadi. Ya Allah, macam-macam dugaan. Tengok tempat saya berniaga pun dah bertukar. Dulu yang kawan semua tengok saya dekat Kuala Lumpur Cabai kan. Hari ni saya dah tukar depan TS Musipu. Terus kalau saya senang dah sini. Dekat dah kalau nak pergi tinggal apa-apa. Dekat dah nak ambil ke apa kan. Rumah. Okey, itu sajalah video saya untuk hari ini. Minta maaf sekiranya ada kasar bahasa saya. Kita jumpalah di next video. Okey, bye-bye. Ada order.